Ilham, tak ada side table ku. Kak, ada, tapi tak ada lampu dekat sana. Pencahayaannya tak ada. Halo Mal, hai Kak Izian, hai Kak Nisa, hai Kak Syikin. Kak ni dulu, punch card dulu. Ni Ikmal buat live sekejap je sebab betul-betul Ikmal kena tidur awal hari ni. Esok pagi dah nak gerak ke Mersing. Kita orang gerak pagi, tapi mungkin sampai dalam tengah hari macam tu. Nak ziarah kubur arwah nenek belayah. Bukan penceraian ya, na'udzubillah ya. Sakit pinggang dah okey ke? Sebab tu Ikmal buat live kat bawah ni Kak. Ikmal bersandar dekat katil. Sakit dah Kak. Sakit pinggang kalau duduk macam tu. Tak boleh lah. Sampai raya besok live tau Mal. InsyaAllah Ikmal live besok. Okay. Tak boleh punch card lagi, kena tunggu pukul 12. Oh ya ke? Tapi ni Ikmal buat live sekejap je tau. Sekejap je Ikmal buat live. Mal, belakang tu apa? Ni katil Kak. Katil. Baru je buat live. Baru sangat buat live. Dan hari ni kita punya live bergegar-gegar sebab Ikmal tak ada stand. Janji sekejap. Betul ni sekejap je. Ikmal tahu hari ni semua penat beraya kan. Ikmal pun kepenatan beraya. Sakit pinggang dah okey ke? Okey dah sikit Kak, Alhamdulillah. Tapi Ikmal rasa Ikmal memang kena bersandar betul-betul. Kalau tak nanti pinggang sakit. Ikmal pun dah jadi warga organik lagi. Kak Has, terima kasih. Kak Angah Jura, terima kasih. Penat sebab panas sangat hari ni. Ya Allah ya Kak. Panas. Tak tahu lah Ikmal orang kerja ke rasa macam mana. Panas gila hari ni berpeluh-peluh. Ikmal balik raya tadi pukul 3 macam tu. Ikmal dah balik bilik ni. Ikmal buka baju, Ikmal tukar baju ni, Ikmal tukar t-shirt. Panas sangat Kak, ya Allah. Ikmal bayangkan kita orang ni dengan duduk tengah-tengah kelapa sawit tu. Kelapa sawit dah lah kat tengah-tengah kelapa sawit. Aircon rumah nenek memang tak ada lah cerita dia. Lepas tu Ikmal pun makan dah kita makan rendang tu pun rasa macam makan rendang dekat bara api. Panasnya. Lepas tu daripada tak gambar dah bagi-bagi duit raya, kita pergi muar pun panas juga. Kenapa panas-panas macam ni? Tekak Ikmal terus sakit. Kak Nohana ni thank you. Tekak terus sakit. Tahu je kami tunggu ketua. Itulah kita orang kata buatlah live sekejap. Ikmal tahu. Kak Lia terima kasih. Kak Syikin terima kasih. Saya terima kasih. Eri terima kasih. Jadinya tadi Ikmal dah rasa tak sihat sikit. Sekejap lagi nak kena telan Panadol sebab besok nak kena bawa kereta jauh. Esok kita orang daripada Muar nak ke Mersing mungkin 4 jam rasa kot. 4 jam. Petak lah aku kena bawa kereta lagi. Sebab Ikmal bawa kereta, Ikmal dengan ayah Ikmal, Ilham bawa kereta dia dengan ibu Ikmal. Besok kena gerak pagi. Ikmal datang lah Muar. Ya Allah, tadi Ikmal datang Muar. Ikmal datang Sungai Abung tadi. Beraya rumah bapak saya Ikmal kat Muar. Kan panas gila hari ni. Ya Kak, Ikmal tak tahu 2 jam je ke? 2 jam je. Kenapa tak satu kereta? Sebab tak cukup tempat nak isi barang. Sebab ibu Ikmal waktu tu nak balik daripada Kuantan ke sini, banyak barang nak bawa. Lepas tu ibu Ikmal dengan adik Ikmal bergerak lambat sikit. Jadinya senang, kita orang tak payah terkejar-kejar. Jadinya gerak 2 kereta. Senang. Kalau nak bergerak lambat boleh, nak gerak cepat pun boleh. Sebab ayah Ikmal tak berapa sihat. Jadinya Ikmal kena setiasa dengan dia, adik Ikmal dengan ibu Ikmal. Sebab ayah Ikmal ni dia ada masalah juga kesihatan dia. Bawa kereta hati-hati. Okey, insyaAllah Kak. Apa ni? Ya Allah. Kak Eli terima kasih Kak Eli. Aiman kereta seorang ke? Aiman kereta seorang. Dia kerja hari ni. Kak Aisyah Raudah terima kasih. Miss Sasa thank you. So tadi kita dah raya pagi-pagi. Lepas tu Aiman kerja pukul 2 petang dia dah kerja. Terima kasih Kak Fa, Kak Fizah terima kasih. Untuk gift raya ni kan nanti Kemal nak tanya Kemal punya manager TikTok live, apa benda seterusnya Kemal kena buat. Sebab kita dah dapat nombor 2 kan. Kemal nak tanya dia nanti. Tapi mungkin di sekarang dia tak baca sebab mungkin cuti raya. Nanti Kemal nak tanya dia apa yang seterusnya yang bakal berlaku. Aiman ni influencer tu dia pagi-pagi lagi dia nak buat live. Saya kan tak nak reveal lagi saya punya baju raya. Lepas tu dia kata, Dek boleh nak buat live? Kau sabar boleh tak? Kita ni nak share OOTD tu rahsia. Kita tak nak bagi tahu lagi warna baju. Dia pula influencer. Dia pula yang influencer yang paling terinfluencer. Tak menyabarnya nak buat live. Aku cakap akak-akak tu
pagi raya sibuk lagi nak gosok tudung, nak gosok baju, nak makan rendang, nak masak rendang, nak hidang rendang untuk laki. Engkau dah sibuk-sibuk nak buat live, siapa nak tengok? Baik dia pergi video call dengan dia punya girlfriend tu je. Orang semua sibuk pagi-pagi dia nak buat. Itulah posing dia jentik. Ya kak, akak tahu cerita lagi ni. Saya setiap kali raya, Allah, Kak FA terima kasih. Saya setiap kali raya, saya takat gambar orang memang cantik. Saya takat gambar orang memang macam tu, memang terbaik lah. Orang takat gambar saya memang aib. Tak pernah satu pun kadang-kadang tu kan menepati cita rasa. Kadang-kadang muka saya lagi sikit daripada tembok. Kadang-kadang muka saya dengan pokok-pokok lagi lebih daripada muka saya. Tanah lagi lebih daripada muka. Lepas tu saya macam tak apalah, daripada kita macam mengharapkan yang terbaik, baik kau tangkap je lah gambar aku macam jentik tu. Saya kalau tangkap gambar orang, ya Allah, orang punya suka lah. Orang nampak macam, cantiknya, macam mana kau tangkap. Bila saya suruh dia tangkap, saya ni dia macam pokok kantan kat tepi. Saya macam pokok serai. Saya dengan daun kunyit tu tak ada beza kak. Jadi saya macam, ya Allah, sakitnya hati. Sebab tu ada satu tahun tu saya geram sangat. Saya bayar fotografer. Memang saya pergi studio awal-awal. Saya terima kasih El Rahmat, Kak Linda, terima kasih. Saya heret satu keluarga saya. Sebab keluarga saya memang tak pernah ada satu proper gambar family. Memang tak ada dekat studio, tak ada. Saya heret waktu tu bulan puasa. Aiman saya heret waktu tu. Saya heret Aiman, saya heret Ilham, heret ibu, heret ayah. Saya cakap, saya belikan semua baju raya. Saya dah siapkan semua baju raya, saya belikan semua. Lepas tu saya bawa pergi studio. Saya yang drive, saya bawa semua. Cakap semua ikut pergi studio, tangkap gambar. Puas hati. Kak Syikin, thank you. Puan Sri, thank you. Kalau tidak kan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kak Ilyas ni, terima kasih. Kak Wati, thank you. Akak semua dah sampai kampung dah. Dah sampai rumah kampung dah. Sungai Abung tadi belah mana man? Sungai Abung, Kemal tahu Sungai Abung je kak? Yang ada perumahan tu. Lepas tu dekat depan sikit tu ada macam rumah-rumah kedai. Bukan rumah kedai, ada kedai-kedai macam 7-Eleven dekat situ. Oh, kat kampung mertua depan JPJ. Ya ke kak? Kak, saya tak tahulah kak. Tapi di Sungai Abung kan kak? Saya cuma tahu dekat Sungai Abung je. Jelah kot dekat JPJ. Bapak saudari Kemal tu abang kepada ayah Kemal. Dulu dia kerja dekat penjara. Dia jadi apa ni? Macam pegawai dekat penjara tu. Macam tu. So dia dah pencen. Kak dengar tak? Orang tutup pintu pun kita dengar. Warden. Macam tu. Kau tak ceritanya semalam saya nak tidur. Saya dah siap pakai mask dekat muka dah. Saya nak tidur. Saya dah lah tidur pukul 5. Nak dekat pukul 5 lah saya tidur. Dua bilik sebelah dengan bilik sebelah saya berdengkur. Astagfirullahaladzim. Macam bunyi zirafah kak. Aku je dah lah orang kentut pun saya dengar. Lepas tu dia berdengkur. Bilik sana, dua bilik sana dengan bilik sebelah berdengkur. Macam bunyi tsunami. Apa juga macam mana tidur ni. Lepas tu dengan saya tak cukup tidurnya. Lepas tu dengan nak pergi sana nak pergi sini, aku macam memang aib lah. Saya tak cukup tidur. Saya tak tidur lagi ni. Saya tadi balik sekejap hotel ni sebab tak baik tak larat sangat badan. Kenapa tak cari hotel lain? Dekat kampung saya ni, kita tak boleh expect ada hotel 4 bintang kak. Hotel 3 bintang pun tak ada kat Bukit Gambir. Dia memang hotel yang ini betul kat kampung kak. Jadinya inilah yang terpaling mewah, yang terpaling Double Tree Hilton. Dekat sini lah dia kak. Ni selangkah saya sembahyang kat tepi ni, selangkah akak dah masuk tandas. Selangkah je akak dah masuk tandas. Homestay penuh, hotel penuh. Memang penuh sepenuh-penuhnya. Tak ada satu pun bilik available. Hari ni Kemal ambil bilik lain pun dah tak ada dah. Memang penuh sangat orang duduk. Yang saya ni baru baca doa Bismillahirrahmanirrahim ayah wa am. Bunyi macam tu aku dah macam Lepas tu kan bila dia dah kokak tu,
Ikmal baru nak dapat deep sleep tau. Dia dah bangun pula. Dia mandi, dia gosok gigi. Lepas tu dia buang yang kakak. Aku macam, ya Allah, memang dah lah aku nak tidur ayah. Lepas tu aku baru nak tidur, kau bangun tidur. Lepas tu kau buang-buang kahak. Dah buang kahak, dia bangun. Dia pergi kejut semua orang dekat sini. Aku tak tahu dia kejut apa. Lepas tu dia pergi ni, iron baju. Dia iron. Saya tak tahulah kat dia iron baju guna apa. Saya bawa iron sendiri tau. Saya sampai bawa iron sendiri ni. Ni saya beli. Ni kak, iron ni saya beli sendiri. Saya beli sendiri. Sebab iron yang dibekalkan memang dekat luar. Dan iron yang dibekalkan sejak daripada tahun lepas Ikmal pakai, dia memang agak old school sikit lah. Agak old school sikit dia punya iron. Jadinya kalau kita terlambat nak iron, kita dah terlambat nak iron, memang baju memang payah lah. Itu baru baju. Kalau perempuan tengah iron tudung, saya memang tak akan kacau. Walaupun saudara saya takut. Sebab perempuan kalau tudung dia, saya belajar waktu kecil, kalau siapa terduduk atas tudung ataupun tudung dia terkonyok sikit, lepas sahaja dia gosok, kau memang minta. Kejap, siapa pula Jom VC ni? Kau tak tahu ke kita ni dah nak perang dunia? Kita nak kiamat, tahu tak? Sibuk je Jom VC. Apa ni? Macam mana padam ni? Dah sibuk Jom VC. Cuba cakap jom pergi kuliah ke, jom pergi apa ke. Okey Abah. Hai. Apa Abah kata ni? Mana Abah? Baru nak baca komen Abah tadi. Mana Abah? Bah, mana komen Abahnya? Dah terima kasih Kak Izian. Terima kasih. So esok dah last untuk buat challenge Habibillah. Ikmal akan pilih pemenang besok. Okay. Selamat Hari Raya. Masyam, selamat Hari Raya. Hai Ikmal, hai. Hai Ikmal, nak awak raya ke? Kak Hasas, terima kasih. Tanya pula dah raya ke tidak. Dah takut buat apa. Terima kasih. Ketua, kita baju sama warna. Haha. Ya ke Kak Syikin? Ya Allah, tak tanya. Ingatkan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Mak saya batin. Belum. Aku dah boleh bagi muka kat Syikin. Aduh. Hanan, selamat Hari Raya. Kau memang kan? Kau kan sebelah ni kau kentut dengar. Terima kasih Najwa Amrai. Terima kasih tadi sebelum saya nak buat live ni. Saya tak tahu, mungkin dia makan rendang banyak macam mana tadi. Makan rendang apa semua. Dia cirit pap. Saya ingat bunyi saya punya mangkuk jamban ni kan. Manalah tahu ada saya lari pap. Lepas tu saya macam bunyi apa pap. Ingat bunyi mercun. Lepas tu saya bunyi pap. Lepas tu bunyi macam tu. Maksudnya dia lega melepaskan. Itulah kau. Mana kau ganggu lagi aku. Kau berdengkur macam nak mampus. Lepas tu aku tak boleh tidur. Lepas tu waktu aku nak tidur, aku bangun pula. Ni malam ni siap sedia je lah malam ni. Kenapa saya nak tidur awal? Sebab saya nak elak daripada saya dengar dia berdengkur ini. Sebab apa? Kejap lagi ni dia orang bawa balik raya. Penat. Kak Tini, terima kasih. Kak Tini Hani, terima kasih. Kak Rohani, terima kasih. Dia orang ni baru balik raya, betul tak? Penat. Bila penat, kejap lagi dia akan berdengkur lagi kuat daripada semalam. Saya pula jenis light sleeper. Light sleeper pula. Betul lah, light sleeper. Maksudnya saya tidur, saya jenis mudah terbangun, mudah terjaga. Jadinya kalau ada orang lalu ke orang pegang tombol pintu pun saya boleh bangun, Kak. Hai Bang Kemal, selamat Hari Raya Mak Zaidah Batin. Ya Mariam, selamat Hari Raya juga, selamat Lebaran. Mariam mau duit raya? Dah macam CCTV normally masa mandi jiran bilik sebelah. Orang sebelah tengok ni lah standby dia ketuk pintu. Tapi dia tak tahu ni tak hotel mana.
Jangan. Saya kunci dah pintu. Dalam grup ramai sama tema dengan ketua. Ikmal kak dah 3 tahun pakai warna yang sama. Dah 3 tahun pakai warna sama. Tahun ni memang ibu Ikmal nak warna rich brown. Jadinya patutnya Ikmal nak warna purple. Ikmal nak purple. Lepas tu ibu Ikmal nak rich brown. Ikmal ikut je lah. Ada vlog tak dekat YouTube? InsyaAllah ada. Tapi Ikmal punya vlog masih lagi berjalan. Ikmal tak tahu Ikmal upload bila video vlog raya ni. Akan tengoklah. Kalau Ikmal rajin Ikmal edit awal, adalah dia. Tapi kalau tak rajin edit awal, mungkin raya haji akak baru dapat tengok saya punya vlog raya. Dia kentut Ikmal je dengar. Ikmal kentut satu Malaysia dengar. Macam mana? Dia kentut Ikmal je dengar. Ikmal kentut satu Malaysia dengar. Hello Tanaka. Hello Tanaka. Hai. Terima kasih. Macam mana tu? Sekejap. Ikmal tengah mehong ni. Oh, faham. Okay. Apa ni? Siapa cakap? I like lagu raya best. Irdiana Lu. Thank you Irdiana Lu. Thank you so much. Lagu raya best. Apa slow sangat? Akak, saya ni tak cukup tidur. Tapi betul lah, ramai betul. Kau tengok dekat dalam grup ramai betul orang pakai rich brown Tahun depan akak punya baju raya warna apa? Thank you kak. Thank you. Tidur dulu Ikmal. Bye. Ikmal kentut satu benua dengan Malaysia, Singapura, Brunei, Indo semua dengar. Yalah, Ikmal nak berkongsi bunyi yang harmoni. Tadi Ikmal rasa nak demam. Jadinya Ikmal beli minyak Yuyi cat limau. Apa ni dia kata? Siapa ni? Ada orang Japan. Apa ni? Live okay? Collaboration live okay? Who's this? Model? Ni siapa ni? Tahun depan color. Tak nak cakap lah. Nanti ketua ikut kita pula. Kak Syikin. Dia punya perasaan tu. Dia punya perasaan Singapura boleh terbang. Nak duit raya. Kejap. Kemain. Tak apalah Kak Syikin. Saya redo je lah. Minyak Yuyi untuk baby kembung perut. Ikmal tak tahu lah sekarang ni kembung perut ke kembung otak sekarang ni. Mariam hari ni pakai baju kurung Melayu. Iya Mariam pakai baju kurung Melayu. Mariam ada upload video ke? Nanti Abang Kemal tengok. Ustaznya asal ni Kak Syikin Aziz. Kak Syikin lagi satu. Tidur dulu Ikmal mengantuk. Akak semua pergi tidur dulu. Ikmal buat live sekejap je ni. Lepas tu ada orang nekan-nekan dekat grup Telegram. Dia kata ketua buat live kejap. Dia nak punch card. Kejap lagi pukul 12. Okey, pukul 12 kejap lagi. Siapa yang belum punch card boleh terus punch card terus. Dan sekarang siapa yang belum punch card lagi daripada semalam boleh punch card dulu. Tahun ni kebanyakannya semua raya dekat mana? Semua raya kat mana? Kalau tim Johor, tulis tim Johor. Kalau Kelantan, tulis tim Kelantan. Nak tengok sikit tim raya mana? Dekat rumah Perak, Johor. Ramai Johor ramai orang Johor. Tim Johor lah. Oh, maksudnya pemilik saya ni banyak kat Johor juga ke? Ataupun Jerung-Jerung ni banyak Johor ke? Bila-bila Singapura Kak Syikin cakap dengan siapa Kak Syikin? Johor. Oh, okey. Sarawak, Sandakan, Sabah, Jerung, Mersing, Johor. Tiba masanya tapir pun bergema. Muazzam, Ranau, Sabah, Sarawak. Oh, maksudnya satu Malaysia ni cerita dia. Tapi ramai macam Johor je tadi.
Dubai lah. Tahun depan Ikmal nak raya kat Dubai lah. Sebab Ikmal orang Dubai sebenarnya. Jadinya bagi Ikmal raya kat Dubai. Jadi kepada akak-akak Jerung, mana-mana yang macam nak beraya kat Dubai tu, kita pergi sama-sama. Nak kita masak ketupat semua sama-sama kat sana. Okey tak? Kita raya kat Dubai. Siapa yang rasa macam dah bosan raya kat Malaysia kan, ataupun dah tak ada apa, tak ada kampung apa semua, kita raya kat Dubai. Kita jadikan Dubai tu kampung kita. Boleh? Bukan Dubai Dubai beautiful. Dubai beautiful. Jomlah Mak Jerung Johor Keluang apa ni, Keluang Mal sekampung dengan Nazrah. Bestnya sekampung dengan Nazrah. Bawalah Mariam sekali pergi Dubai. Wow, Mariam. Wow. Bawa Mariam sekali ke Dubai. Ya Rabbi, tengah berperang kat Dubai. Alah, Dubai tengah berperang sekarang. Kak Rasumi, Kak Niza, thank you. Sekarang baru berperangnya. Tahun depan kita tak tahu lagi. Kalau dah aman kita pergilah. Kalau tak aman, pergi mana boleh je lah. Kejap Korea, kejap Dubai, kacukan dia dulu. Kak Syikin dah boleh tidur kot. Kak Syikin dengan Wahidah macam dah tak ada beza dah sekarang ni. Kak Syikin boleh tidur sekarang disarankan untuk tidur. Disarankan, dinasihatkan untuk tidur. Okay? Tidur. Banyak sangat makan perik rasanya. Terlalu banyak MSG tak bagus juga. Lepas berak boleh tidur. Pergi berak sekarang. Dah lama ke live? Tahun depan nyalas kan? InsyaAllah. Tahun depan nyalas. Kenapa dari tahun depan? Atira, terima kasih. Rindu Nazrah. Dia busy beraya tu. Pagi-pagi Ikmal dah minta dah gambar dia. Ikmal cakap nak baju raya punya OOTD. Ikmal cakap, dia kata jangan expect banyak tau. Jangan expect banyak tau. Dia just pakai tudung hitam tu je. Dia kata, aku tengok, tak apalah, pakai je lah tudung hitam tu. Lepas tu sebab nak tengok baju raya dia je. Tiba masanya takbir bersama. Apa ni? Perasaan Hazan cakap apa ni? Perasaan Hazan cakap Dubai, dia pun nak Dubai juga. Akak semua tak tahu conversation kita orang malam tadi. Kita orang berbual malam tadi, tapi berbual melalui chat. Yes. Sebab kalau berbual kat sini, orang sebelah dengar. Jadi tak boleh bercakap. Tak nak tahu, simpan je. Itulah, kita orang banyak cerita. Kita ada ngumpat-ngumpat. Tiba masanya takbir pun bergema. Kak, boleh tak contoh kalau Ikmal tak buat live dalam sebulan? Okey tak? Maksudnya Ikmal tak buat live sebulan. Ikmal just tanya dululah. Agak-agak sebulan tu akak pergi mana? Tapi kan saya sumpah saya cakap ini kan, kan saya buat live macam ni je. Saya buat live kan macam ni kan. Okay, apa yang membuatkan akak rasa akak tengok saya ni? Maksudnya akak nak tengok saya. Okay, sekarang pukul 12 boleh punch card dulu. Okay, akak punch card dulu sebab saya dah nak off live dah. Ikmal tanya dulu, apa yang menyebabkan akak rasa akak nak tengok live? Tantrum. Okay. Okay, salah satu sebabnya memang Ikmal dah tahulah. Memang akak nak tahu update tentang Mem, tentang Nazrah kan. Tapi yang sebab-sebab yang selain itu, itu memang sebab utama lah. Orang masuk live ni pun nak tahu update Mem, apa semua kan. Macam yang selain-lain tu macam apa ni? Terima kasih ya Allah. Siapa bagi kotak ni? Ikmal punya kotak ke? Okay, dalam 4 minit lagi akan ada 133 penonton yang akan dapat koin. Suka tengok Ikmal dia lulu. Tapi Ikmal memang seseorang yang suka dia lulu.
Dah anggap macam anak sendiri. Dah tahu. Okay. Alright. Kak F Syuhada baru masuk ke macam mana ni? Saya baru nampak Kak F Syuhada. Apa ni? Tak pernah dapat koin ketua lah, tak ada. Tak apa, akak-akak semua, InsyaAllah nanti saya cerita dia macam ni. Plan saya untuk bulan 4, saya tak boleh bagi tahu lagi. InsyaAllah bila semua akan dapat jadual saya, dan akak semua pun akan dapat jadual Hazan. Macam biasalah yang saya share dekat grup tele itulah, jadual kita orang akan di-blast kat situ. Tapi untuk jadual saya seorang, kebanyakannya akan ada dekat grup Ikut Malaysia New Gen lah. Ikut Malaysia New Gen dekat situ, sebab lebih berfokuskan jadual saya seorang. Tapi kalau jadual kami 2 orang akan ada dekat Jerung Yali-Yali lah. Macam tu juga dengan Harzan Dynamics. Ikmal yakin kalau Harzan Dynamics pun untuk jadual mem yang betul-betul personal untuk dia punya jadual saja akan ada dekat sana. Macam tu. So itu untuk jadual lah. Untuk jadual akan ada dekat masing-masing punya grup. So untuk Ikmal punya jadual bulan 4, janganlah tak live nanti kita jadi zombie. Tak, Ikmal tanya je, Ikmal cakap je. Ikmal cakap sahaja. Kenapa Ikmal cakap pasal jadual-jadual ni? Sebab nanti bila masanya dah tiba, akak akan faham. Jerung Yali-Yali tu akan ada juga. Kita punya perbincangan akan ada juga kat situ. Cuma Ikmal dekat Ikmal Malaysia New Gen tu lebih kepada jadual Ikmal lah. Macam tu. Ikmal pun admin juga. Ikmal admin Jerung Yali-Yali. Seminggu 2 kali ke? Seminggu 2 kali? Macam mana tu kak? Kenapa timbul rasa tak nak live tu? Saja je lah kak. Ikmal cakap saja je. Kenapa tak boleh ke? Ikmal tak pernah tak buat live sebulan. Ikmal biasanya kalau cuti pun 2 hari je. Kalau ketua tak live, kami jadi hantu dulu ketua. Untuk bulan 4 Nanti Ikmal aku beritahu. Mungkin awal bulan 4 nantilah. Awal bulan 4 nanti akan ada peristiwa juga. Peristiwa tu akan memeristiwakan everybody. Dan Ikmal rasa akak semua pun dah tahu dah peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku. Dan dekat situlah nanti baru kita boleh blast apa yang patut. 1 million like. Terima kasih. We know it. Yang dah faham yang dah tahu kan. Jadinya dekat situlah nanti baru kita boleh blast apa yang patut lah. Ya, betul. Gitu Ervan tak ketua. Tak kak, saya tak boleh pergi kak. Saya kalau nak pergi pun saya tak sempat nak pergi. Sebab awal 29 hari bulan 27 hari bulan saya dah kena ada kat KL. Dah ada premier lagu Habibillah dekat Rusa, dekat Puchong, Selangor. 29 hari bulan saya ada live bersama Raja Perfume. 30 hari bulan 29 hari bulan saya ada live bersama Lavanya dengan Harzan. 30 hari bulan saya ada live bersama Raja Perfume. 31 meet and greet Raja Perfume. 1 hari bulan Raja Perfume. Lepas tu awal lagi tu akan ada brand-brand selain juga. Hujung bulan bersama Demika. Tengah lagi bulan saya bersama Yos Yogurt. Ya betul. So nanti akan ada saya memang tak sempat. Saya tak sempat berlari ke sana dan kemari. Full kak. Bulan puasa hari tu pun, ya Allah, bulan puasa kali ni adalah yang paling Demika lambat sangat ketua. Krim dah habis. Bukan, sebab akak kan baru beli hari tu. Jadinya Ikmal rasa macam kalau kita orang buat live Demika macam cepat-cepat sangat, tak sempat akak pakai produk tu. Lepas tu akak akan nak beli lagi kan. Betul tak? Apa Ikmal cakap? Ke dah habis? Ke dah habis dah? Jadinya krim dah habis dah. Dah nak habis. Bagus satu, kira bagus tu tak? Akak macam-macam kan. Lepas tu nanti nak ujung April tu dalam 23 ke 22 ke kan. Macam tu. Demika live sebulan sekali saja. Dah pilih ke pemenang Habibillah? Ikmal dah mula pilih dah. Besok tutup. Besok last.
Sebulan lagi tu triple booster tu love teruk habis kak. Triple booster habis. Memang habis. Sebab kan Ikmal buat triple booster ni, sebab Ikmal tak tipu, memang Ikmal pakai triple booster. Ikmal tak tahulah kesan pada orang lain beza ke macam mana kan. Ni memang bawa triple booster ni, memang bawa. Tapi Ikmal geram kenapa botol dia kecil, tu je masalahnya. Kita nak botol besar. Lepas tu whitening lotion memang bawa. Mak pakai. Tapi kalau orang kulit kering, kalau akak-akak kulit kering, ni triple booster ni memang bagus. Untuk orang kulit berminyak boleh pakai. Ikmal pun berminyak juga, pakai sikit-sikit. Dia tak ada colour ni, dia tak ada colour putih. Kalau yang ni dia ada tone up. Lepas tu sabun Jamaica, Ikmal bawa yang apa ni, huruf DEMICA tu pun bawa juga. Triple booster menjadi terus. Saya memang suka pakai ni. Ni dah tak kelima dah. Saya jarang pakai benda yang saya boleh repeat. Apa ni, Candita ketua shampoo dah nak habis. Ikmal dah habis kontrak dengan Candita. Ikmal dah habis kontrak dengan Candita. Seandainya okey, ni Ikmal cakap seandainya kalau akak-akak rasa nak beli Candita, okey, boleh beli dekat Candita sendiri. Dan kalau akan nak Ikmal buat live Candita secara santai macam dekat rumah, lepas tu Ikmal jual sendiri tu, akak bagi tahu. Sebab dekat situ Ikmal boleh request untuk harga murah lagi. Maksudnya kalau Ikmal buat live tu, walaupun live tu sekali je ke, Ikmal nak request harga murah. Maksudnya harga yang dekat dalam live. Macam tu, macam live santai. Kita tak payah pergi ke HQ. Macam tu kalau akak nak bagi tahu. Okey? Sebab kalau akak beli tanpa harga dalam live tu mahal. Jadinya kalau nak, Ikmal boleh cakap ke Kak Teh boleh tak Ikmal nak buat live santai, nak jual produk ni. Ni Ikmal bawa ni. Ikmal bawa jojoba. Ni. Jojoba Ikmal bawa. Sebab apa jojoba tu, dia macam conditioner hemas tapi boleh kena kulit kepala. Tu Ikmal suka pakai tu. Sebab ada setengah conditioner kan tak boleh kena kulit kepala, leceh. Lepas tu kalau rambut panjang, macam perempuan rambut panjang tak apa, dia orang boleh daripada tengah ke bawah. Kalau Ikmal rambut pendek, terkena kat conditioner ke apa, memang terkenanya kulit kepala tu. Menipu tak terkena, kena. Jadinya kalau yang jojoba ni, Ikmal boleh tepek-tepek dekat kulit kepala. Bau wangi, bau macam honeydew. Jadinya Ikmal tepek-tepek lembut rambut. Biar pakai jojoba. Betul kak, jojoba tu lembut, memang lembut, serius. Itu Ikmal punya tahap kedua. Sebab Ikmal sekali pakai korek dalam. Ikmal memang korek ke dalam, dan Ikmal tepek-tepek. Kalau hair mask biasa ataupun conditioner biasa tak boleh kena kulit kepala. Akak rambut panjang tak apa. Collagen pun function, kena kulit pun tak apa. Kan dia tak ada rasa macam merekah-rekah ke. Untuk Ikmal lah, tak ada rasa gatal-gatal. Jong-jong ini Ibu Raja Wali. Ikmal dah habis berapa botol. Untuk jojoba sekarang masuk botol kedua. Kalau yang carrot collagen hair mask tu dah botol kelima. Sebab Ikmal pakai yang tu dulu. Shampoo baru 3 botol. Sebab Ikmal jenis bukan pakai sikit-sikit. Contoh macam sabun Demika pun Ikmal tak pakai sikit-sikit, Ikmal pakai banyak. Whitening booster Ikmal pakai sikit. Sebab dia memang putih tangan dia kalau whitening booster. Kalau whitening lotion ni ada macam meresap sikit. Jadi Ikmal lagi suka pakai ni daripada whitening booster. Cuma whitening booster tu untuk perempuan bagus, sebab dekat muka boleh tone up. Lepas tu dia ada bau. Kalau yang tak ada bau pun ada. Ikmal pakai double up Candita berapa tahun Mal? Berapa tahun? Apa tu? Macam tonik Candita Ikmal dah habis. Lepas tu Ikmal memang jenis penggemar tonik. Jadinya apa-apa tonik daripada dulu pun Ikmal beli. Dan Ikmal tengok tonik mana yang berkesan. Selain tonik Candita Ikmal dah habis. Nanti Ikmal nak minta kat Teh. Ikmal punya tonik yang ni Ikmal tak habis guna lagi. Yang ni Dr. Groot ni pun bagus. Apa lagi Ikmal bawa ya? Tu je lah. Ini pencukur bulu. Pencukur ni macam apa ni, janggut-janggut. Demika live awal sikit tak boleh ke? Keras tas tak pernah try ke? Ikmal dulu pernah try. Wallahi Ikmal pernah try keras tas. Best. Tapi harga sebab Ikmal macam ni,
Ikmal fikir macam ni, buat apa Ikmal beli benda mahal tapi sebenarnya Ikmal boleh dapat benda tu murah dengan efek yang sama. Lainlah kalau betul-betul kita macam, faham tak, macam kita kaya betul-betul ada duit, macam tak apalah beli benda-benda mahal ni macam tu kan. Ikmal macam tu okey. So Ikmal buat apa macam Ikmal beli benda mahal tapi efek kalau Ikmal pakai benda murah pun sama. Baik Ikmal beli benda murah macam tu tapi okey je kalau nak pakai kertas. Ikmal pernah pakai kertas botol hitam dengan botol pink. Kertas tak kerasan for me. Tapi kan Ikmal pakai botol pink kertas tu tak kena lah kak. Tak kena dengan kulit kepala Ikmal dengan rambut. Dia terkejung. Lepas tu Ikmal pakai dia punya conditioner pun tak lembut sangat. Bang dapat berapa duit raya? Ikmal dapat 150 je Ikmal dapat duit raya tadi. Tak sampai 100 RM10, RM113. 100 tu Pak Aiman bagi 100. Untunglah dah tua pun dapat duit raya. Okey lah dari tak ada. Betul lah, okey lah kan daripada tak ada kan. Apa ni? Amuash tu tengok salah unboxing seram. Tengok Ikmal sponsor family. Apa tu kak? Tak faham lah kak. Akak 100. Rezeki lah tu betul. Bila nak kahwin? Adik doakan ya. Akak doakan ya. Ketua nak tak duit raya dari jeruit? Tak payah. Akak simpan duit. Simpan. Akak tak payah. Akak dah masuk live saya ni hari-hari, ada tek like ni pun saya dah okey dah. Okey, ini saya betul-betul maksudkannya. Akak jangan tiba-tiba jadi macam Kak Zida tu. Kak Zida tu tiba-tiba je dia QR-nya duit raya kat saya. Saya tak nak balas. Saya merajuk dengan Kak Zida. Tak payahlah kak. Tiba-tiba je dia transfer duit raya. Saya dah 20 tahun tak dapat duit raya. Kesian Kak Syikin tak dapat duit raya. Janganlah tiba-tiba transfer. Apa ni, ketua tak ada pantun ke? Kami dah bagi pantun. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Yang tengah tengok live ni dah macam puteri di gunung. Yang tengah baring tu dah macam dugong. Apa hajat tuan hamba kemari? Balas. Tiba masanya. Tak kena pun. Aku malas tu. So bagi pantun malas aku. Dah lah, cukup lah. Saya tak nak ada bagi apa-apa dah. Tapi pun bagaimana baju ku cari. Pantun ChatGPT ke? Wallahi bukan pantun ChatGPT. Pergi kampung main gasin. Nasib belum baring. Pergi ke kampung jumpa petani. Apa Kak Syikin cakap ni? Saya perlu kat bab ni. Saya cuma pick up line je, saya tak kerti. Otak saya tak apa pick up. Apa lagi kak? Apa? Okey. Apa ni? Lagi. Cepatlah. Best tak dapat game semalam. Best lah kak. Ya Allah, berbunga-bunga hati dia dapat TikTok Universe. Itu Kak Ilyas Nur, terima kasih. Kuat Nur, terima kasih. Itu TikTok Universe Ikmal yang kedua. First Ikmal pernah dapat waktu tu Kak AZ Pemurah yang bagi. Kak AZ Pemurah yang bagi. Itu pun tiba-tiba je dia bagi. Tiba-tiba sangat dia bagi. Yang hari ni pun tiba-tiba. Nak dekat 2 tahun. Lepas 2 tahun kan baru Ikmal dapat. Ini yang kedua. TikTok Universe Ikmal pernah dapat. Pertama Kak AZ bagi. Yang kedua yang ni bagilah. Ikmal ingat. Jangan takut, jangan jealous. Mulut ketua memang apa ni? Apa
Apa benda ni Kak Sikin? Apa ni? Pergi ke pekan beli kerabu, entahlah labu. Balik kampung naik kereta, suka je cakap kami dugong ya. Pergi ke kampung jumpa budak-budak, takkanlah badak. You jungi boleh tidur. Kha ragu. Okey, lagi. Okey, mana ni Kak? Kata nak bagi pantun, nak buat pantun. Mana ni? Kuih badak, kuih keria. Yang badak tu ketua. Okey. Pergi ke sekolah kena berdiri, akak kena sedar diri. Okey. Lagi. Apa ni? Balik kampung. Bukan ni tadi. Lagi mana lagi? Budak Ikmal takut katak, rindu Habibti tak? Pergi ke kampung mencari teratak, takkan tidak. Ya Allah, aduh, orang nak ajak fikir pula. Minta maaf cakap aku tak nak fikir hari ni. Tak nak. Omar ajak, Amar ajak fikir. Orang Arab tu. Lagi. Lagi. Jalan-jalan tersepak suria, nak duit raya. Pergi ke bukit jumpa biri-biri, carilah sendiri. Pergi mall jumpa Ikmal handsome gila. Ya Allah, terima kasih. Jalan-jalan ke Tasik Cini, hilang dah pantun dia, tahi. Mana pantunnya? Dah lah aku live lah, asyik tak nampak mesej je. Ya Allah dek, mesejnya berjalan macam buruk laju dek. Sekejap fikir. Buah pelang pula. Buah pelam. Buah mana tadinya hilang? Hilang dah. Ni buah pelam, buah pinang, bila nak bertunang? Pergi ke sekolah belajar mewarna. InsyaAllah kalau dah jodoh tak ke mana. Lagi. Bunga-bunga dalam peti, siapa yang ada dalam hati? Pergi berdagang mengguna pedati. Of course lah, Habibti lah dalam hati. Lagi. Lagi cepatlah kak. Aduh, akak ni pula yang lambat. Macam mana? Roti canai kuah asing, bila nak balik Mersing? Buat paranormal nampak sosok, kita balik besok. Apa ni?
Lagi. Mana dekat, cepat dekat. Jalan-jalan di pasar tani, letih tak beraya hari ni. Habibti Nazrah di dalam hati, rasa macam nak mati. Di Terengganu ada pasar bayang, boleh tak saya panggil awak sayang? Manusia dibenci kerana sifat keji. Nanti Habibti datang bawa lengan 3 kg. Lagi. Pergi Mersing mencari cinta hati, esok jumpa ke Habibti. Okey. Setiap kali berjumpa, berlebarnya hati. Kalau Allah pertemukan, jumpalah nanti. Makan pelam sangkut kat halkum, Assalamualaikum. Pergi ke pasar mencari buah pelam, Waalaikumsalam. Okay. Apa ni? Pantun dua kerap ni kira pick up line juga ke tu? Oh, ya ke? Siapa ni? Apa ni? Mana lagi? Muak ke Mersing berbatu-batu, cincin paku dan beli ke tu? Kenapa tiba-tiba cincin paku? Pergi ke sekolah naik sepatu. Alah, sempat je tu. Ke sekolah bersama Hakimi. Dah jumpa Habibti, jangan lupa share vitamin kami. Astro ceria untuk kita aja. Boleh je. Letak duit dalam saku. Budak nikang, aku siku. Lagu Raya Fazura, Raya Pumpang-Pumpang. Akak nikang, aku sepak kang. Raya Pumpang-Pumpang, sembang. Raya Pumpang-Pumpang. Okay, laju otak di hari ni. Kalau akak nak tahu, saya ni bab mengayat je saya tak pandai. Sebab saya bukan jenis orang yang macam mengayat. Saya tak pandai. Harzan pandai mengayat. Mem tu mulut dia manis. Sebab tu kalau akak nak tahu, saya bukan takut apa. Dia tu memang pandai mengayat. Dia memang pandai mengayat. Dia pandai mana-mana mulut manis. Dia mulut manis. Saya ni tak pandai. Kadang-kadang nak bercakap macam nak cakap sayang tu macam saya bukan risau lelaki sayang dengan dia. Saya risau perempuan sayang dengan dia. Ya. Saya memang tak pandai mengayat. Jadi kalau pick up line yang memang saya payah. Saya memang payah. Lepas tu bila macam saya cakap kan, lepas tu dia cakap apa? Aku pula atraktif macam mana, dia kata kat saya macam tu. Man, kau kena risau tau. Sebab apa? Aku ni atraktif. Aku macam okay. Sebab tu bila akak-akak semua datang waktu meet and greet, peluk-peluk dengan dia, saya tengok je macam that looks suspicious. What was that?
Dah cukup tak payah pantun dah cukup. Ni kenapa tiba-tiba ramai orang pula ni? Keluar. Kenapa ramai orang? Keluar. Aduh, saya tak nak cakap dah. Kak Ain Syam terima kasih. Kak Cherry terima kasih. Tiba ramai orang pula. Tak ada. Saya tak buat apa-apa pun dalam live ni. Saya just baca-baca komen biasa-biasa je. Nanti insyaAllah kalau saya buat live proper nanti masuklah ramai-ramai. Kalau live yang hari ni tak payah tengok pun tak apa. Betul. Tak ada apa pun. Saya pun dah nak offkan live dah. Akak Jerong, saya pun dah nak off live dah. Ya, kuat bunyi pintu 7E. Ya kak, macam-macam bunyi dengar kat sini kak. Vitamin ada tak? Tak tahulah kak. Akak tunggulah vitamin besok. Ikmal akan share vitamin besok Saya ni tak nak selalu manja-manjakan akak ni dengan vitamin-vitamin. Sebab apa? Terima kasih bagi anjing. Sebab apa? Ikmal takut macam ada satu tahap nanti akak jarang dapat vitamin. Jadi mungkin akak rasa macam ya Allah lamanya tak dapat vitamin macam tu. Jadi saya tak. Jadinya saya nak biasakan akak untuk jangan manja dengan vitamin. Orang batuk pun akak dengar kan. Saya tak tipu kak. Kalau saya cakap saya dengar bunyi berdengkur tu, saya dengar lah. Itu batuk. Bunyi kentut cirit pun saya dengar. Akak bayangkan bilik saya ni, sebelah ni dah tandas tau. Selangkah saya dah masuk tandas. Kami ulang vitamin yang ada. Ya Allah, ni Azwan ni terima kasih. Tapi apa-apa pun apa-apa pun ni kemana cakap. Akak ni tak kerja tidur ke? Tak kerja tidur. Ya Jungi, terima kasih ya Jungi. Nazwan terima kasih. Bagi live ni kat suami akak jap. Bagi live ni kat suami akak sekejap je. Sekejap je. Cakap Ikmal nak cakap dengan abang je. Bagi jap. Tak ada suami. Suami dah tidur. Tak apalah, nantilah. Kalau suami akak terjaga nanti akak bagi tahu tau. Esok-esok ke. Okey. Aku daripada sekejap-sekejap nak buat live lama juga. Okey, Kak terima kasih masuk live kepada pada mula sampai habis. Ikut nak buat live sekejap je, nak suruh orang punch kat je. Okey, dah siap-siap pakai skincare. Iya Mariam, dah tu Mariam kena tidur. Okey, baca doa tidur. Okey, tidur baik-baik. Okey, akak semua rest. Sebab aku tahu hari ni semua penat. Yang beraya ke, yang tak beraya ke, semua penat hari ni. Penat fizikal, penat mental. Terima kasih Kak dah masuk live ni daripada mula sampai habis. Terima kasih dah tap screen 1.9 million like. Terima kasih sangat dan terima kasih kepada yang dah bagi gift. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, jadi orang kaya raya yang mengeluarkan zakat yang banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Minta maaf kata kasar bahasa. Cerita sini habis sini. Bye bye.